ada timbalan pendakwa raya, ada pegawai KDN, ada pegawai polis. So jangan rasa segan. Kenapa you stress? Sebab tidak ada solution. You pergi jumpa dengan kawan you cerita you ada masalah Along, kawan-kawan melarikan diri. Kalau you pergi cerita dekat majikan you mungkin akan buang you kerja. Sebab dia takut kacau dia punya syarikat. Semua solution yang ada, marah, suruh bayar. Marah, suruh bayar. Ini saja yang orang nak bagi tahu. Stop bayar Along. Jangan bayar Along. Kerana kita ada solusi bagaimana untuk menyelesaikan. Kerana dia bertentangan dengan undang-undang. Orang menyamun, nampak orang menyamun, kita pergi berunding ke pergi tangkap orang menyamun? Tangkap. Bukan pergi berunding dengan penyamun. Along tak boleh say ni satu kesalahan ke tak? Very clear, Seksyen 5/2. Sebab itu saya cakap tak boleh bayar Along dan tak boleh berunding untuk bayar Along. Kerana bertentangan dengan Seksyen 107. Nombor 2, kenapa tak boleh bayar Along? Kerana Along ni penipu, manipulator, scammer. Bayarlah banyak mana takkan cukup. 70% daripada tekanan mangsa ni ada pada keluarga, bukan pada Along. Masalahnya dia kacau family. Family akan call kita. Kita akan stres. Sebab itu kalau boleh pada masa-masa akan datang, kalau datang cubalah bawa keluarga.